Pernah tak anda terfikir macam mana agaknya rupa dunia kita kalau para nabi tak pernah diutuskan? Hari ini, jom kita bedah satu analisis menarik oleh Mehmet Gökçen yang bukan saja bayangkan realiti alternatif tu, tapi juga bandingkan dengan etika konflik dari satu sudut pandang yang sangat-sangat unik. Penulis ni mulakan penjelajahan dia dengan satu soalan yang betul-betul mencabar pemikiran kita. Bagaimana jika para nabi tidak pernah diutuskan? Ini bukan soalan biasa-biasa tau. Ia macam satu eksperimen minda yang paksa kita fikir balik apa sebenarnya asas moral yang membentuk tamadun kita selama ni. Okey, jom kita masuk bab pertama, dunia tanpa nabi. Dalam bahagian ni, kita akan tengok macam mana penulis ni gambarkan sebuah realiti alternatif, sebuah dunia yang mungkin akan rasa sangat asing dan berbeza dari apa yang kita kenal. Okey, so, kalau tak ada panduan dari Nabi, penulis bayangkan manusia akan reka sendiri sistem kepercayaan mereka. Menurut sumber ni, dia spekulasi yang mungkin ada amalan macam sembah lembu atau matahari atau percaya Tuhan ada anak. Malah, ideologi macam keunggulan satu kaum atau ubah suai badan mungkin jadi satu kebiasaan. Inilah bayangan kerohanian yang wujud tanpa wahyu. Sekarang, kita beralih ke bahagian kedua dan kat sinilah kritikan penulis jadi makin tajam. Harga sebuah cita-cita. Dia analisis satu tamadun yang, pada pandangan dia, dipacu oleh satu benda aja, nafsu dan cita-cita yang tak pernah puas. Jadi, macam mana rupa dunia rekaan ni? Menurut penulis, ia adalah dunia yang dikawal sepenuhnya oleh duit. Cuba bayangkan, perang sengaja dimulakan semata-mata nak jual senjata kat kedua-dua pihak. Negara yang lemah pula dijerat dengan hutang yang melampau, sumber alam mereka dikikis habis. Dan nak tutup semua ni, guna media untuk putar belit cerita. Semuanya demi keuntungan. Dan petikan ni memang betul-betul menangkap apa yang penulis anggap sebagai hipokrasi paling besar dalam sistem rekaannya tu. Dia tulis, kita akan memperjuangkan hak asasi manusia, hak haiwan, hak wanita sambil berpura-pura bertamadun. Ayat ni tunjukkan satu jurang yang sangat besar antara apa yang dilaungkan dengan apa yang sebenarnya dibuat. Cakap tak suka bikin. Lepas tu, penulis bawa kita ke senario yang paling gelap. Kesan logik dari dunia yang dia bayangkan. Dia kata ketagihan macam rokok dan dadah akan disebarkan semata-mata untuk untung. Lepas tu, huru-hara dicetuskan di negara lain kononnya atas nama demokrasi. Ini akan cipta krisis pelarian dan mangsa-mangsa pelarian ini pula dieksploitasi untuk pemerdagangan organ. Inilah gambaran keruntuhan moral yang total menurut penulis. Okey, lepas dah lukiskan gambaran yang suram macam tu, penulis buat satu pusingan U. Jom kita tengok bahagian ketiga, sebuah jalan alternatif. Dekat sini, dia perkenalkan satu kerangka tamadun yang sangat-sangat berbeza, yang berlandaskan ajaran Nabi Muhammad. Dan untuk sokong pandangan alternatif ni, penulis tak lagi berteka-teki. Dia beralih kepada analisis sejarah. Dia rujuk secara khusus kepada buku tulisan sarjana Muhammad Amidullah bertajuk Peperangan Nabi yang katanya membentangkan satu cerita yang 100% berbeza. Ini membawa kita ke bahagian keempat yang merupakan hujah utama penulis, etika peperangan. Kita akan tengok satu konsep penting yang disebut dalam teks asal sebagai sawash akhlaki. Dan inilah teras perbezaan yang nak ditonjolkan. Jadi, apa sebenarnya sawash akhlaki ni? Menurut sumber, ia bermaksud etika perang. Satu kepercayaan yang mana walaupun masa berperang, mesti ada satu kod moral dan kemanusiaan yang kena ikut. Matlamat bukan sekadar nak kalahkan musuh, tapi macam mana cara kita lakukannya. Konsep inilah yang jadi asas kepada data yang akan kita tengok sekejap lagi. Sumber ni guna tempoh 10 tahun zaman kepimpinan Nabi Muhammad sebagai satu kajian kes nak tunjukkan macam mana etika ni diamalkan dalam dunia nyata. Jom kita tengok statistik yang penulis kemukakan berdasarkan kajian Hamidullah untuk faham impak dia. Pertama sekali, kita tengok skala. Dalam tempoh 10 tahun tu, kawasan yang terlibat adalah seluas 3 juta kilometer persegi. Nak bagi gambaran, saiz tu lebih kurang macam saiz keseluruhan benua Eropah tolak Rusia. Memang sangat-sangat luas. Okey, kawasan dah luas macam tu. Sekarang, mari kita tengok kos kemanusiaannya. Menurut data dari sumber, sepanjang proses perluasan yang maha besar ni, jumlah korban di pihak musuh hanyalah sekitar 250 orang. Menurut penulis, angka ni luar biasa rendah bila nak dibandingkan dengan skala operasi tu. Dan statistik terakhir yang melengkapkan gambaran ni, kerugian di pihak Muslim sendiri. Sepanjang tempoh 10 tahun tu, purata kehilangan nyawa hanyalah seorang sebulan.
Jadi, bila kita gabungkan ketiga-tiga angka ni, kawasan luas, korban musuh rendah dan korban sendiri yang minimum, penulis kata ini adalah bukti yang kukuh wujudnya satu etika unik yang sedang beroperasi. Baiklah, sekarang kita dah sampai ke bahagian terakhir, bahagian kelima, sebuah perbezaan yang ketara. Di sini kita akan letakkan kedua-dua cerita ni sebelah menyebelah, dunia rekaan tanpa nabi dan dunia sejarah yang berpandukan etika untuk buat perbandingan akhir. Slide ni rumuskan segalanya dengan jelas. Di satu pihak, kita ada dunia yang dipacu oleh cita-cita, di mana perang cuma alat untuk dapatkan untung dan kuasa. Di pihak satu lagi pula, dunia yang dipacu etika. Kalau terpaksa berperang sekalipun, ia dijalankan dengan kos kemanusiaan yang paling minima sebab nyawa manusia tu sangat bernilai. Inilah perbezaan utama yang diketengahkan oleh penulis. Dan penulis ni simpulkan seluruh hujah dia dengan satu perumpamaan yang sangat kuat. Menurut sumber, dia kata, apabila kita melihat etika perang Islam berbanding negara-negara bukan Islam, perbezaannya adalah seperti malam dan siang. Inilah kesimpulan akhir yang dibuat berdasarkan perbandingan yang kita dah lihat tadi. Analisis ini akhirnya tinggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Apa sebenarnya peranan sebuah kod moral dalam sesuatu konflik, tak kira dulu ataupun sekarang? Dan yang lebih penting, macam mana ia membentuk dunia kita hari ini? Satu soalan yang cabar kita untuk lihat lebih jauh dari tajuk-tajuk berita dan fikirkan tentang etika di sebalik setiap tindakan.